Rasa dia macam ni. Cuba korang cium. Bau wangi mangga dia tu. Sedap tak alam. Beli satu dulu. Tak ada pewarna. Tak ada pengawet. Kita guna betul-betul harum manis. Kat luar, diorang guna jeruk. Pertama kering. Lepas tu bukan 100% mangga. Kita punya korang boleh baca review. Dijamin mangga asli. Wangi dan juga harum. Sedap. Boleh tahan sampai 2-3 bulan. Korang beli. Korang baca review sebelum beli. Original harum manis. Berbeza dengan pasaran yang lain. Dan yang paling pandai dia lembut. Dia macam chewing gum. Tapi chewing gum yang boleh makan. Sedap. Dia kenyal-kenyal. Korang beli kat beg kuning. Bukan 100. Bukan 50. Bukan 70. Berapa bagi harga? RM14.90. Nak jimat ambil 4. Nak jimat ambil 2 lagi murah. Beli sekarang kat beg kuning sebelum tak bisa stok. Ni dah tengah viral ni kan. Betul tak? Ni hak tengah viral ni. Bismillah. Rasanya memang sedap. Memang sedap betul. Sungguh sedap. Benda ni bukan pay review, bukan free sample tak. Benda memang saya beli. 2. Belum dah beli. Saya repeat pula. Isi dah lebar. Oh tak. Banyak. Dia bukan manis gula. Dia manis buah. Jadi siapa minat jeruk kering, wajib terah. Mesti terah. Dah. Cakap beg kuning. Kalau dapat nipis. Sedap kuih nipis-nipis macam ni. Aku ni sebenarnya ada nak marah jugalah dengan Datuk Ali Shukri ni. Macam semua orang tahu jeruk dia ni memang viral kan. Nak dapatkan tu dah lah susah. Lepas tu korang tunggu dia nak hantar tu lama betul ya. Lama. Kalau kata nak terberanak tu, terberanak dululah. Tunggu jeruk Datuk Ali Shukri ni. Ini first time aku nak makan jeruk mangga yang nipis-nipis macam ni. Memang tak ada dekat lain. Memang Datuk Ali Shukri je yang buat macam ni. Sedap. Yang lagi aku nak marah kan. Aku beli satu je weh. Tak sangka sedap macam ni. Aku ingatkan dia viral. Orang kata sedap. Sebab ni produk Datuk Ali Shukri. Tapi memang sedap pun. Dia tak sama dengan jeruk-jeruk Thailand yang ada ubat tu. Rasa harum manis yang manis sedap. Kenapa aku beli satu? Korang, tolong jangan beli satu tau. Beli banyak sikit. Yang ni sumpah kalau takkan menyesal memang sedap. Kepada Datuk Alif Shukri, kalau mangga ni tak sedap, memang siap lah Datuk. Saya punya review tak ada belas kasihan ni. Kalau tak sedap Datuk, mangga ni tak sedap, memang saya takkan bagi can ni. Sebabkan 60 kali lalu dekat FYP saya pasal mangga ni, saya beli 2 terus Datuk. 2 terus. Bau dia sedap. Ni lembut ni geng. Lembut. Suapan pertama. Serius Datuk. Sedap lah Datuk. Memang sedap. Ini barang memang jadi Datuk. Memang sedap. Saya rasa rugi pula beli 2. Yang ni memang betul sedap. Ni bukan main je kan. Lembut. Jadi manis-manis sikit. Masa-masa mangga. Boleh beli kan? Sangat sedap. 10/10. Kalau korang nak beli, boleh dapatkan dekat beg kuning bawah ni. Nak sambung makan. Datuk, memang A Datuk. Memang A barang ni. Mangga ni memang A. Sedap ni. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Tekan beg kuning sekarang geng. Pergi beli mangga jeruk kering Papa Laris Datuk Ali Shukri. Memang sedap. Hari tu dah beli 5 pack. Kali ni Zado repeat lagi, beli lagi 4 pack. 1 pack semalam dah habis. Yang ni kan mangga jeruk Papa Laris. Sumpah sedap gila. Siapa tak pernah cuba lagi, pergi beli sekarang. Sedap korang. Dia buah dia bukan buah yang biasa-biasa je. Buah mangga dia, dia buah harum manis. Tengok ni. Dia punya warna dia warna kuning macam ni tau. Lepas tu isi dia tak tebal sangat, tak nipis sangat. Sangat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia macam liat-liat macam tu tau. Isi dia memang sedap. Tengok ni. Mangga harum manis tu dia keringkan. Manis dia ni tak ada tambahan gula.
Memang ori daripada harum manis tu sendiri. Sangat sedap. Memang suka. Cairlah. Jangan beli sepaket je. Korang beli je terus banyak paket tau. Memang sedap. Kalau korang nak, boleh dapatkan dekat beg kuning. Sedap. Memang approve sangat mangga jeruk daripada Ali Shukri ni. Korang serius memang sedap tau. Kalau kata korang berminat dapatkan mangga jeruk kremi yang sangat-sangat sedap ni, rasa premium. Yang ni kalau kata beli satu memang menyesal tau. So yang nak dapatkan korang boleh tengok dekat beg kuning sekarang.